HoloLens Lux A1, mikrofon terbaru daripada HoloLens. Buat masa sekarang ni aku rasa ni lah mikrofon yang paling efisien pernah aku jumpa, sebab saiz dia kecil tapi quality sound dia memang nice. Dan audio yang korang tengah dengar sekarang ni 100% daripada mic ni tau. Dia datang dengan satu charging case yang saiz dia sangatlah compact. Dekat dalam charging case dia ni ada 2 transmitter dan 2 receiver. Satu receiver untuk lightning, satu receiver untuk type C. Korang tengok dia punya receiver kecil juga, so bila cucuk dekat phone tak mengganggu bila nak merakam. Yang bagusnya dekat receiver dia ada port type C tau, so korang boleh charge sambil guna, sesuai untuk korang yang suka live lama-lama. Jom kita test dekat luar studio pula. So kita akan test untuk jarak dulu. Aku nak pergi kat ujung sana, nampak tu jauh tu. Jom kita try. Jarak aku rasa lebih kurang dalam 20 meter. Kita pergi lagi sampai ujung sana. And sekarang ni aku rasa dah lebih 50 meter kot. Adakah quality sound dia masih sama? Sekejap, lari kejap. Wah, nice. Untuk noise cancelling aku tak onkan dia lagi, and aku yakin korang dapat dengar bunyi keliling, bunyi-bunyi daun dia, and kau nampak sendiri angin sangat-sangatlah kuat. Kita onkan dia, kita dengar sendiri. So kau dapat bezakan tak dia punya perbezaan? Aku dah dengar sendiri, and memang serius dia punya sound quality dia tak drop, betul tak? Sound luar dia memang dia dapat cut dengan baik. Inilah yang aku sangat impress dengan HoloLens berbanding dengan jenama-jenama yang lain. Dah balik studio pula. Nice kan? Nak best lagi, korang boleh download dia punya app which is Lux Sound. Dekat dalam ni macam-macam korang boleh control. Korang boleh adjust volume, pilih microphone mode sama ada nak mono atau stereo. Siap ada EQ adjustment dan reverb adjustment lagi. Nak karaoke pun nice juga ni. Selain tu, fungsi untuk schedule power off pun ada. Contohnya kalau korang tak nak guna mikrofon ni selama 15 minit, dia akan auto off sendiri. Fungsi ni memang sangat bagus untuk penjimatan bateri. Dekat mikrofon ni juga ada button. Bila korang klik sekali, dia akan tukar mode. Lampu biru maksudnya noise cancellation dia tak aktif. Bila korang klik lagi sekali, lampu hijau akan menyala, maksudnya noise cancellation dah aktif. Okay, kita try dah on tu. Ini sound quality bila aku onkan noise cancellation dalam aku punya studio. Kipas aku tengah buka tau. Ada beza tak dengan tadi? Untuk mute, korang just double tap je. Dekat receiver ni pun korang boleh tengok lampu merah akan menyala. So senang korang nak monitor. Nak unmute pun sama, just double tap 2 kali. Dia akan kembali menyala warna biru ataupun warna hijau. Dan satu lagi features yang aku rasa sangatlah rare, mikrofon ni boleh jadi shutter camera. Korang just triple click je, kamera korang terus record. Triple click lagi sekali untuk korang stop record. Geng-geng content creator tu memang appreciate gila lah benda ni. Overall untuk HoloLens Lux A1 ni, aku memang sangat-sangat recommend. Design cantik, saiz kecil, audio quality pun sedap. Siap ada 3 level noise cancellation lagi. Jarak boleh pergi jauh. Yang paling penting, bateri tahan lama. Korang nak apa lagi? Semua dah lengkap. Tinggal beli and guna je. Macam biasa guys, kalau korang nak dapatkan satu, link aku sediakan dekat bawah.